Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal untuk dihadiahkan pahala kepadanya?" Baginda SAW bersabda, "Air." Lantaran itu beliau telah menggali perigi dan berkata, "Pahala sedekah perigi ini adalah untuk Ummu Sa'ad, Mishkat, Malik, Abu Daud dan Nasai." Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal untuk dihadiahkan pahala kepadanya?" Baginda SAW bersabda, "Air." Lantaran itu beliau telah menggali perigi dan berkata, "Pahala sedekah air perigi ini adalah untuk Ummu Sa'ad, Mishkat, Malik, Abu Daud dan Nasai." Keterangan Baginda SAW telah menyatakan air ialah sedekah yang paling afdal kerana keperluan air di Madinah sangat mendesak. Pertamanya, di negeri-negeri panas, keperluan air yang mendesak ada di mana-mana pun. Lagi pun pada masa itu air sangat kurang daripada Madinah. Selain daripada itu, manfaat air adalah umum dan juga melupakan keperluan umum. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang mengalirkan air, maka apa-apa sahaja yang minum pada air itu, sama ada manusia, jin atau burung pun, maka pahalanya akan terus menerus sampai kepada orang yang mengalirkannya, walaupun setelah dia mati sehingga ke hari kiamat. Di Hazrat Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih telah didatangi oleh seorang lelaki dan berkata, "Di lutut saya ada luka sejak 7 tahun. Sudah pelbagai rawatan diusahakan tetapi tidak berkesan. Saya juga telah berjumpa tabib yang besar-besar." Hazrat Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih berkata, "Kamu pastikan tentang tempat yang kekurangan air dan kamu galikan perigi di sana. Saya menaruh penuh harapan kepada Allah SWT dan bahawa apabila air mula keluar pada perigi itu, darah yang keluar pada luka kamu itu akan berhenti." Orang itu telah melakukan demikian, lantas luka di lututnya telah sembuh. Hazrat Abu Abdullah Hakim Tabib rahmatullahi alaih adalah seorang muhadis yang masyhur. Wajah beliau telah tercedera. Beliau telah menjalankan pelbagai rawatan. Satu pun daripada rawatan-rawatan itu tidak memberi manfaat. Setahun telah berlalu begitu sahaja. Pada suatu ketika dia telah memohon agar Ustaz Abu Osman Sobuni rahmatullahi alaih mendoakan untuknya. Hari itu ialah hari Jumaat. Ustaz Abu Osman Sobuni rahmatullahi alaih telah mendoakan untuk beliau begitu lama dan begitu orang ramai yang menghadirkan doa, mengaminkan doa itu. Pada hari Jumaat yang satu lagi, seorang perempuan datang dan membentangkan sepucuk surat dan tulis itu. Pada Jumaat yang lepas, setelah saya pulang ke rumah, saya terus menerus dengan bersungguh-sungguh mendoakan untuk Syekh Abu Abdullah Hakim Tabib. Saya telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Baginda SAW telah bersabda, "Beritahu kepada Abu Abdullah Hakim, hendaklah dia mempermudahkan air untuk orang-orang Islam." Mendengarkan berita itu, Syekh Abu Abdullah Hakim telah mengalirkan tempat air sabil di hadapan pintu rumahnya. Beliau mengambil berat agar air beserta ais sentiasa diisikan dalam satu bekas. Setelah 1 minggu berlalu, semua luka di wajahnya sudah sembuh dan wajahnya telah menjadi lebih berseri daripada sebelumnya. Dan sebuah hadis, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an telah bertanya, "Ya Rasulullah, semasa hayat ibu saya, dia telah menunaikan haji menggunakan wang saya. Beliau juga bersedekah, bersilaturahim dan membantu orang dengan wang saya. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Sekarang ini jadi semua amal itu kami lakukan bagi pihak beliau. Adakah pahalanya akan sampai kepada beliau?" Baginda SAW menjawab, "Akan sampai." Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.